Ada orang mengongot dengan saya, simpan emas tak kaya pun. Tabung emas tu puan sepatutnya menjadikan kita semakin kaya. Tapi tanpa ilmu tu puan, emas tu sendiri tak akan membuatkan kita bertambah kaya. Kekayaan kita ni kalau nak bertambah, tak boleh bertambah dengan hanya kenaikan harga emas. Kekayaan bertambah bila kepingan emas kita pun bertambah dari tahun ke tahun. Tentang harga ni tak perlu bimbang. Harga emas confirm akan naik beberapa tahun yang akan datang. Yang pernah menabung emas beberapa tahun sebelum ni, mereka tentunya dah faham. Mustahil harga emas akan turun serendah 5 hingga 10 tahun yang lalu. Begitulah juga dengan harga emas di masa depan. Harga emas yang kita anggap mahal hari ni tuan-puan pasti akan dianggap murah beberapa tahun lagi akan datang. Harga emas confirm akan naik. Persoalannya, adakah kepingan-kepingan emas kita ni akan bertambah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun? Ini adalah 3 petanda penting yang kita ni bertambah kaya hasil daripada menabung emas dengan ilmu. Yang pertama sekali, tabungan kita sudah cukup 6 hingga 12 bulan gaji. Hutang kita langsai satu persatu dan harta yang menjana pendapatan pasif makin bertambah dari tahun ke tahun. Akhir sekali tuan-puan, mencapai financial freedom. Tak kerja pun ada duit. InsyaAllah. Dapat ke dapat. Teruskan konsisten tambah grad emas dari semasa ke semasa. Yang baru nak bermula, boleh klik link bio saya. Daftar akaun public gold percuma saja. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.